Masuk. Selamat pagi, Puan. Saya detektifnya Puan hubungi. Sila duduk. Terima kasih kerana datang. Saya mempunyai satu masalah serius di sekolah ini. Apa yang telah berlaku? Kami mengesyaki terdapat kegiatan pengedaran dadah dalam kalangan murid. Beberapa pelajar yang terlibat telah ditangkap. Tetapi malangnya, suspek utama masih belum dikenal pasti. Jadi Puan mahu saya menyiasat kes ini? Ya, tetapi ada syaratnya. Kamu perlu menyamar sebagai seorang pelajar. Apa? Itu tidak masuk akal. Saya tidak akan melakukannya. Ganjarannya lumayan. Bilakah saya boleh? Bulan. Itu sahaja masa yang diberikan. Saya perlu bertindak pantas. Selamat pagi. Nama saya Muhammad Arif bin Faiz. Saya pelajar baru. Kamu pernah dengar ke tentang budak Gula X? Jom pergi beli. Jom. Gerakan mereka begitu mencurigakan. Jadi, benar wujud kegiatan ini. Ke mana kamu hendak pergi? Kelab drama, ya. Jangan campur tangan atau hidup kamu akan dimusnahkan. Kalau kau tak mahu mati, lebih baik kau pergi dari sini dan beritahu pengetua yang kamu dah gagal. Baik. Syazwan Harith bin Hakimi. Kad pengenalan 090607053745. Kamu ditahan atas kesalahan mengedah dadah kepada pelajar. Bagaimana kamu mengetahui identitinya dengan begitu tepat? Saya telah menghafal setiap nama dan nombor kad pengenalan ahli kelab drama. Mengapakah kamu melakukan sedemikian? Kerana ia kelihatan hebat.